Saya ambil kesempatan untuk mengumumkan secara rasmi bahawa Datuk Ketua Jabatan Penyiaran akan tamat khidmatan pada 22 hari bulan Februari. Saya amat berbangga dengan hasil kerja kreativiti yang telah beliau bawa kepada organisasi dan beberapa pencapaian yang bagi saya tidak boleh kita lupakan. Ini penting kerana kita berdepan dengan realiti demografi pada hari ini. Golongan penonton mereka tidak lagi menonton televisyen semata-mata, tapi melihat konten dalam handphone. Saya lihat banyak kandungan yang dihasilkan itu sangat memperangsakan. Jadi kita dah mula lihat jenama RTM mula bersiaran di TikTok dan beberapa media sosial yang lain. Dan saya lihat Datuk Suhaimi Sulaiman telah sedikit sebanyak berjaya mula mengalihkan cara pemikiran Jabatan Penyiaran kepada perubahan-perubahan yang sedang berlaku sekarang dengan AI, dengan media sosial, dengan banyak cabaran yang dihadapi termasuk oleh syarikat-syarikat media yang lain.